This is probably kedai yang paling cute yang aku pernah jumpa. Kau tengok payung ni. Ada tempat lepak-lepak lagi. First time aku nak try matcha strawberry. Matcha strawberry. Matcha coklat. Oh dia matcha sahaja. Macam mango latte. What? Hi. Cute. Ni aku. This is me waiting for my drink with my teddy bear. Ni benda yang kita nak order. Lawa kan colour air dia. Hopefully sedapnya dia nampak lawa. Ya. Dia sebenarnya susu dan jam strawberry je. Tapi untuk dia sampai ke tahap RM12 tu. Oh, this one's pretty good. Tapi dia sedap. Dia adalah bits strawberry bits tu dekat dalam ni. It's more aesthetic than Taste wise actual. Taste wise, it's not bad, it's not great lah. dia acceptable. Tapi aku rasa untuk that price dekat bandar KL ni okey lah weh. Untuk strawberry matcha dia bukan like you know yang quality, low quality punya matcha lah. Air rumput. Okay,